Baik, untuk video kali ini kita melihat kedudukan minit ataupun jam. Di sebelah sini, kuning ini bila jarum panjang dipanggil wa. Jarum panjang di sebelah sini dipanggil illa. Ini jarum kedudukan minit jam. Kalau jarum panjang tepat pukul 12, tamaman. Kalau ini 5 minit 5 minit khamsu daqaiq. Daqaiq ini minit. Kalau 10 10 daqaiq. Kalau suku 15 kan, minit ke 15 rubu' wa rubu'. Kalau ke 4 thuluth. Jika jarum panjang 25 minit, 25 دقائق دقيقة 25 دقيقة. Jika setengah, nombor 6 nisf والنصف. Jika nombor 7 35 إلا 25 إلا 25. Ini jika nombor 8 jarum panjang illa thuluth 1/3. Ni 1/3. Jika nombor 9 illa rubu' 45 minit. Rubu' ini 1/4. Rubu' 1/4. Jika jarum panjang ke yang 10 illa 10 daqaiq. 10 daqaiq 10 lagi 10 minit nak pukul berapa. Jika nombor 11 illa 5 daqaiq, kecuali 5 minit lagi. Jika jarum panjang 12, tamaman.